Benteng Johor Darul Tazim akhirnya menarik nafas lega selepas diuji dengan isu kecederaan pemain utama. Kini kabar baik mula tiba ke Kim Harimau Selatan. Skuad kendalian Hisco Munos terus mengganas di Liga Super dengan 14 kemenangan bersih. Namun prestasi itu sebelum ini sedikit tercalar akibat kecederaan beberapa tonggak pertahanan. Kini, satu demi satu mula kembali. Syahmi Safari memberi isyarat positif apabila beraksi hampir 89 minit menentang Negeri Sembilan, membuktikan dia semakin bersedia merebut semula tempat. Feiruz Baharudin pula, selepas hampir setahun berehat, akhirnya kembali merasai minit permainan sebagai pemain gantian, satu langkah penting untuk kebangkitannya. Dan satu lagi nama yang dinanti, Park Jun Hyung, sudah mula turun berlatih bersama pasukan utama JDT. Kepulangan tiga pertahanan ini pastinya menjadi suntikan moral besar buat JDT menjelang aksi Liga Super menentang Kuching City Rabu ini di laman sendiri. Benteng kembali kukuh dan JDT nampaknya belum bersedia untuk berhenti menang.